Jumaat 26 September 6.27 petang. Di depan aku ni ada ayam sedang makan lebihan nasi kenduri. Kekurangannya aku nak beritahu. Sebab tu aku tak ambil nasi lebihan kedai-kedai makan tu kan. Kau boleh kau nak ambil kat kantin sekolah, kantin kilang apa tu kan ada kilang kat sini kan. Boleh. Tapi tu sebab aku tak ambil dah sebab ni lah. Bila ni okey lagi, ni nasi kenduri okey lagi. Sebab nasi kenduri dia tak ada campuran pelik-pelik kan. Tapi kalau nasi kat kedai makan, lepas tu dia akan campur sekali tau. Gulai, sayur, lebih-lebih dia akan campur sekali. Bila kita bagi makan ayam, dia akan membusukkan kawasan tau. Dia membusuk juga ni. Dia akan jadi berayak, jadi basi, jadi lembek kan. Dia, macam-macam lah jadi kan. Sebab tu aku tak suka ambil lebihan makanan kat kedai ni kan. Walaupun dapat free kan. Jimat lah kalau siapa boleh ambil kan. Tapi untuk bila ayam nak jual ni, ayam hiasan ni tak sesuai lah. Teramat tak sesuai. Sebab dia akan mengotorkan kawasan reban kita dan menyebabkan kuman-kuman, penyakit bertambah. Tapi ni dah orang bagi kau ambil lah. Tapi tak boleh selalu lah. Kalau selalu tu dia akan jadi macam ni lah. Tapi nasi kenduri okey lagi bagi aku. Sebab dia cuma nasi saja. Dia takkan kotor sangat. Tapi kalau yang kedai makan tu memang tak boleh lah. Bagi teramat tak sesuai lah. Sebab dia ada campuran dia kata tadi kan. Campuran gulai ke, sayur lah, benda-benda tu akan jadi kotor. Dia campur sekali kan. Dia campur sekali dalam tong sampah tu. Jadi bila kita pergi makan ayam kita untuk jual ni tak apa elok lah. Reban kita akan jadi macam kata tadi lah. Akan mengundang banyak penyakit. Jom kita tengok depan tu ada lagi banyak ni. Ni 2-3 hari kita habis makan dia jadi kuning-kuning lah. Ayam pun bila makanan banyak sangat dia tak makan lah. Masuk 2-3 hari dia jadi kuning-kuning tu. Sebab nasi kenduri, nasi minyak dia akan mudah jadi kuning-kuning lah. Aku tak tahu nak panggil dia jadi macam basi lah kan. Tapi kalau nasi yang ni nasi lain sikit. Ada 2 jenis nasi ni. Satu nasi minyak. Yang nasi minyak tu dia tak boleh lah, tak tahan. Nasi biasa okey lagi, dia tak jadi macam tu. Ini pembakar syamar muda tu. Aku duduk rawat tu, mata dia ada bengkak sikit. Aku baru rawat 2-3 hari ni. Dia bengkak tu macam orang panggil bengkak ayak apa tu. Cuba nampak. Lama ni, masa kat bulan dah jadi muka besar. Aku sebenarnya terlepas pandang aku nampak tu aku lupa ni je lah. Sebab sibuk kerja lain kan. Aku tak ambil kisah sangat tu, dia tak sembuh. Itu dalam 3 hari lepas aku mula rawat dah. Tengok dalam seminggu lagi tengok sembuh kot. Sebab dia dah besar lah. Kalau kecil ni dia ganggu je lah pembesaran dah. Nah, induk ni sedang bertelur ni. Ni induk muda ni dalam berapa bulan ni kata tahu, 9 bulan. Dia berat dah lebih 3.6 rasanya. Ni jangka aku dia boleh dapat dekat 4 kilo nanti matang ni. Yang tina tu. Nanti ni mungkin 5 kilo dia dapat kot. Cerita ni sekok lagi. Yang ni mula masuk mengeram hari ni. Sekarang ni aku dah tak buat penjual ayam dah. Memang tak ram ayam. Cuma jual telur lah ni. Cuma kesilapan aku hari tu, aku masa ayam banyak kan, kesilapan aku lah, aku tak simpan pun untuk anak-anak untuk pengganti induk anak tina. Cuma aku simpan sikit lah. Yang last punya ni ada aku simpan 3 ekor 3-4 ekor yang last aku simpan. Sebelum jual tu, yang tu tak ada pilih apa, aku ambil macam tu. Aku tak tengok besar tak besar. Sebab tu dia ada yang tak apa sihat dulu.
Jadi aku tak jual lah, lepas tu aku simpan lah tu buat pengganti induk. Tapi untuk kalau dia tak besar sangat pun nanti bakar dia tak ada masalah ha? Sebab dia berasal dari saiz yang besar. Cuma mungkin sebab sakit dulu dia demam, banyak yang demam tu. Demam kita kena penyakit. Jadi mungkin pembesaran dia tak sampai macam ibu dah kot, ibu bapak dah. Yang ni cukup, yang ni tak ada sakit apa tu. Ini besaran dia elok ni. Hari ni dia mula mengeram, dijangkakan esok masih dia akan bertelur lagi. Kurang-kurang 1 hari lagi esok. Sebab hari ni baru dia masuk mengeram. Nampak tu pembakar pondan tu. Kena dia nak berlawan dengan tu anak muda Syamur dekat dalam ni. Ini adalah sebahagian anak Syamur betina yang aku simpan untuk dijadikan induk tahun depan. Ini ada lagi 2 ekor, 3 ekor ni. Umur lebih kurang semua. Satu, 2 dan 3. Gila, tapi nampak macam saiz tak apa-apa nak menjadi sangat. Yang ni 5 hari bulan 4 ni. Sekarang dah 5 bulan dah ni. 5 bulan 4, 2 ekor. Tapi bulan lain yang seekor lagi 27 hari bulan 4 ni. Ada aku tanda kabel hitam, aku ingat. Kabel hitam di kaki. Ini mudah sikit pada 2 ekor tadi. 2 ekor tadi 5 hari bulan. Tapi bulan lain tak. Aku dah tulis, aku tak ingat lah ibu mana ni. Tapi ada aku tulis lah. Aku tulis dan sebab tu aku letak kebetai kan. Kebetai kaki. Yang tu lagi hijau tu, aku tak kebetai kaki. Anda nampak aku. Dia sekok lagi aku tak tahu kebetai. Nah, aku tulis cam lah. Kebetai hitam, kebetai hijau dan satu lagi tak ada kebetai. Tiga-tiga ni umur ambil siapa sama bulan hari jadi bulan 4 kan. Ni hasil ni aku ada post juga orang tak beli ni hasil ni tak cantik aku pun tahu kan. Jadi kalau tak cantik ni aku simpan lah. Memang tak ada hasil lah. Hasil ada 2 ekor ibu. Bapak tak ada, bapak mati ke tu. 2 ekor ibu dan 2 ekor anak lah. Apa ni, ayam Belanda Piru ni 2 ekor, betina ada 2. Dan aku ada rancang juga, sebab rancang nak ambil bapa untuk lah ayam hasil lah. Sebabnya hari tu kawan aku dia suruh pergi ambil, bapak dia tolong jual bapak hasil dia. Bapak hasil dia tu dia beli dari aku dulu. Lepas dia beli sepasang, dia datang ke betina. Lepas tu dia beli besar kecil lah. Anak tu lebih kurang sebulan tu. Lepas tu dia beli besar lah sikit. Ibu yang betina tu mati, tinggal lah jantan. Jadi dia kata nak buat apa, dia kata tinggal jantan kan. Jadi dia suruh aku tolong jual lah tu. Tengok dia lama lah dia cakap ni, dalam 5-6 bulan lah kot. Dia suruh aku pergi ambil, tolong jual. Dia kata dia tak pandai jual. Jadi tengoklah 2-3 hari ni aku kalau masalah aku nak pergi ambil lah bapak lah. Letak kat rumah aku 2-3 bulan buat benih dulu. Turun benih dulu, lepas tu aku jual. Nanti aku akan buat video lah pergi rumah dia, pergi ambil ayam aku tu lah. Dah besar lah ayam tu. Yang depan tu tengok ni lah. IG Indio Gigante. Tapi kalau yang aku kata itu kan, aku tak tahu jantina. Rasanya jantan lah betul lah. Yang ujung tu jantan. Jantan lah kot. Tengok badan jantan.
Tak apa, kalau dapat jantan tu bagus lah kan. Sebab ID aku sekarang ni ada 3 ekor tinggal. Yang dalam reban tu sekok betina. Ini yang paling tua sekali tapi tak letak telur lagi. Aku letak dengan syamur ni lah. Dengan syamur ni. Boleh tahan lah tu. Sebenarnya aku dah sembang-sembang dengan orang, dia kita kecut IG dengan syamur, dia lebih cantik jadi. Dia jadi cantik. Dia tak jadi macam IG. Kalau jadi macam IG memang tak cantik lah. Macam tengok macam ni lah. IG siapa pun yang masuk dari Turki tu macam ni lah. Bentuk dah macam ni lah. Macam tu nampak lah. Kecil lagi lah. Tapi bila kita kacut dengan syamur, dia jadi macam syamur je. Tapi dia tinggi lah. Tapi dia ada lah kelainan tu sikit. Tak ada kelainan, dia tak macam syamur betul. Tapi dia aku tengok dia bila dia kacut dengan IG tu, darah dia lebih kuat tu lebih pada kuat syamur lah. Tapi aku tak pasti sama ada kacutkan depa tu yang orang tu buat kan. Seller tu buat dia antara adakah ibu tu betina syamur, tak tahu. Bagi aku boleh cuba dua-dua lah kan. Boleh cuba dua-dua. Tapi sekarang ni aku cuba betina lah. Dengan syamur tu kacut dengan syamur Hina IG, kacut dengan betina jantan syamur. Sementara tunggu ni yang kat depan aku ni, yang aku rasa jantan ni besar IG ni. Dia tak matang lagi. Tapi nak kahwin dengan dia. Jadi kita kahwin betina IG tu dengan jantan syamur dulu. Jadi bila dia dah matang lah, baru kita kahwinkan IG sama IG. Cuma tu lah yang tak elok dia, yang paling tak elok sekali jantan ni. Jantan lah aku rasanya. Ekor dia bengkok lah. Tak tahulah, ada 2-3 bulan lepas dah mulai bengkok. Tengok dia bengkok. Nampak tu, nampak lagi belakang. Dia bengkok ke kanan. Kalau tengok dari belakang bengkok ke kanan lah. Kalau dari depan dia bengkok ke kiri. Tak tahu pasal apa. Aku tengok tempat tidur dia pun okey. Dia naik atas kayu tu tak ada ganggu kat belakang tu. Dia kata nak ganggu ekor lah kan. Kemudian orang letak dalam reban dia duduk tu. Masa dia tidur tu ekor dia kena bahagian reban tu, menyebabkan lama-lama dia bengkok kan. Ekor tu jadi bengkok ke sebelah. Tapi dia duduk dalam reban okey je. Ajar dengan dia. Tapi kalau untuk jualan dia tak jadi harga ni, dia bengkok ni nampak cacat. Nampak belakang. Jadi cacat. Tapi kalau untuk buat pembakar tu tak ada masalah apa. Dulu kecil elok aja. 3 bulan lepas dia mula. Tuan-tuan boleh rujuk balik video masa dia kecil elok kan akaun lah. Tiba-tiba aku rasa 2 bulan lepas kot dia mula jadi macam ni. Tak tahu apa punca. Tu kalau nak okey balik tu kena cabut lah. Cabut. Ekor lah semua tak boleh potong. Potong dia akan tumbuh ikut yang bawah juga. Cabut tu rasanya okey balik juga. Aku tak pandai bab cabut ni. Takut jadi popol pula kan. Takut dia cedera pula. Nanti aku nak tanya siapa-siapa kan. Siapa yang lebih pandai cara cabut dulu ni, aku boleh lah. Saya belajar sikit. Kita cuba cabut. Tak nampak agak kurang menarik lah. Keadaan ni ada. Dari depan nampak bengkok ke kiri. Jadi kurang menarik lah. Okey, cukup dulu video untuk hari ini. Ada masa aku sambung lagi tentang ayam lah. Benda yang sama saja setiap kali video. Sebelum ni ada jugalah yang lain-lain. Sekarang dah tak ada apa dah. Ayam pun dah tak biak dah. Jadi video ayam yang sama lah. Cuma video tu mungkin video yang aku buat ni mungkin tajuk dia berbeza lah kan. Tapi ayam sama juga. Okey. Tutup video untuk hari ini.